Halo, Assalamualaikum. Hari ni saya dekat Lapata. Ada satu rumah lagi. Inilah dia rumah. Siap lah, 4 bilik, 2 bilik air. Dia punya kos akaran dalam 210,000 kan. Ini rumah dia. Dia pakai atap gajah. Konsep dia atap gajah lah. Ini rumah dia. Jom kita tengok dalam. Assalamualaikum. Okay, ni dia punya beranda lah. Beranda sini ada slope. Tu akan datang ke Syurga nama kan. Ni beranda dia. Mozaik ni pilihan owner. Lampu dah ada, kipas lampu ada. Ni package ni dia termasuk dengan security door. Dia harga 210,000 dapat security door, masuk dengan security door ni. Package ni termasuk security door. Okay, ni tingkap ni dia pilih tingkap jenis casement, tingkap kali hitam, frame kali coklat gelap. Okay, kita masuk dalam. Assalamualaikum. Ini ruang tamu dia. Dia duduk kan. Okay, ni macam biasa dia. Untuk ruang tamu kita ada bahagian ni, airport, lampu airport, kipas dah termasuk. Lampu chandelier ni dia tak masuk lah. Ni owner base sendiri, kita tolong pasang. Okay, konsep dia macam ni. Dia punya tingkap dia pilihan lah ni, semua custom ni. Ni semua custom. Dia boleh buka, boleh nak setting macam mana semua boleh lah. Okay, ni ruang tamu dia. Ini dapur dia. Okay, lepas tu kita pergi sini, anjung sisi ni. Ni anjung sisi dia. Kecil je. Ni anjung sisi lah ni. Tempat isap ukur ke, lepas makan, keluar sini semua. Okay, ni dapur. Dapur ni tabletop lah. Tabletop ni termasuk dalam package lah. Belah kaki kita bagi. Masuk dengan sinki dah. Ada punya sinki double dengan masuk dengan backflash dia. Backflash masuk dengan backflash. Tingkap dia nanti boleh custom. Kat sini tabletop kat sini kita ada bagi 4 plug. Atas tabletop kita bagi 4 plug. Satu plug untuk maksudnya kat sini ada 6 lah. 4 dekat atas tabletop, satu untuk mesin basuh, satu lagi untuk freezer. Okay, ini ruang store. Ini ruang store kan. Kecil je ni. Okay.